Saya tidur keluar air liur basi, kena baju saya. Boleh tak saya pakai baju itu untuk semayang? Air liur ada dua. Satu air liur yang tak basi, satu yang basi. Air liur yang tak basi daripada mulut, air liur yang basi daripada perut. Yang daripada perut najis, yang daripada mulut tidak najis. Kenapa dipanggil air liur basi? Kerana bila kita tidur, dalam badan kita ini ada air. Air yang duduk dalam perut kita najis ke suci? Najis, okey? Bila kita tidur jadi begini, air itu jatuh. Kadang-kadang air itu keluar melalui mulut, dan meleleh keluar. Maka hukumnya air itu najis. Bila najis, boleh tak kena baju nak semayang? Ini iaitu suci pakaian daripada najis. Awak pakaian sudah tidak suci, maka tidak cukup syarat. Iza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat tidak dipenuhi, iaitu suci, awak tidak suci, tidak sah semayang. Nampak?